Assalamualaikum semua, saya Siti Nurhaliza. Sebagai seorang yang sering muncul di khalayak ramai, saya sangat menitik beratkan penjagaan kulit dan memastikan badan sentiasa bersih dan wangi. Tetapi saya ingin berkongsi secara jujur. Saya pernah mengalami masalah kulit seperti gatal-gatal, kemerahan dan mengelupas yang membuatkan saya rasa tidak selesa dan hilang keyakinan diri. Pada mulanya saya sangka ia hanyalah alahan biasa, tetapi lama-kelamaan keadaan menjadi semakin teruk, terutamanya di bahagian leher dan belakang badan. Saya telah mencuba pelbagai produk, dari krim sapuan hingga ubat makan, namun hasilnya tidak bertahan lama dan kurang memuaskan. Sehinggalah saya diperkenalkan dengan sabun herba ini. Hanya seketul sabun kecil, tetapi mengandungi pelbagai ramuan semula, jadi yang bernilai seperti minyak titri, kunyit hitam, daun belalai gajah, buah rita dan herba-herba tradisional lain yang mampu menenangkan kulit, mengurangkan keradangan dan membantu merawat masalah kulit seperti kurap, panau, eksema, gatal-gatal dan ruam. Apa yang paling saya suka ialah produk ini bebas daripada bahan kimia berbahaya, tiada bahan pengawet dan sangat selamat untuk kulit sensitif. Selepas beberapa hari penggunaan, kulit saya mula reda, kurang gatal dan tidak lagi mengelupas. Beberapa minggu kemudian, saya benar-benar terkejut apabila melihat kulit saya menjadi lebih cerah, sekata dan lembut. Yang paling menarik, bau harum sabun ini kekal sepanjang hari dan membuatkan saya rasa sangat yakin dan selesa. Saya berkongsi perkara ini bukan untuk tujuan promosi, tetapi kerana saya benar-benar telah mengalaminya sendiri dan merasai kesannya yang positif. Jika anda sedang mengalami masalah kulit atau sekadar ingin mencari sabun semula, jadi yang boleh membersih, mencerahkan kulit, dan memberikan keharuman sepanjang hari, saya rasa anda patut cuba sabun ini sekurang-kurangnya sekali. Manalah tahu, mungkin anda juga akan terkejut seperti saya.